Apa untungnya bila harga emas turun? Memang harga emas turun 3% dalam masa sebulan ni. Tapi dalam masa 2 tahun ni, harga emas dah pun naik 60%. Sebab tu, pakar nasihatkan kalau kita nak simpan emas, gunakan duit yang nak digunakan untuk 2 tahun ke atas, bukan jangka masa pendek. Contohnya, pempas anak ke, rotek kereta ke dan sebagainya, itu tidak sesuai. Bagi penyimpan emas yang berilmu, harga naik happy, harga turun pun happy. Bila harga emas naik, dia boleh jual dengan harga yang tinggi bila dah capai matlamat. Contoh, nak beli rumah, nak pergi umrah, haji, nak kahwin dalam masa 3 tahun. Kan? Bila harga turun, dia lagi happy. Sebab dia boleh beli aset yang bernilai dengan harga diskaun. Emas ni, kalau harga dia jatuh, ia tetap bernilai kalau permintaan dia makin tinggi. Mana yang berlaku dekat China tahun 2013 yang dulu. Berbeza dengan duit kertas, kalau nilai dia jatuh, ia hanyalah sekeping kertas, malah nilainya boleh jatuh sehingga kosong. Kesimpulannya, bila harga emas jatuh, orang makin cari, tapi kalau nilai duit kertas jatuh, orang makin lari. Bagi yang berminat, nak mulakan tabungan emas serendah RM100 ataupun nak bermula dengan 1 gram, boleh rujuk pin video di profil, Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.